Bujang lapuk, ada majlis, tak ada ruku. Jalan jauh, tersengguk-sengguk. Tumit melecet, air lutut terbengkok. Ai, jalan apa dah? Aku sudah lapar ni, perut dah berkeroncong dah ni. Engkau lah ni, Jis. Letak 1 tan garam dalam lauk kita tadi. Sekali aku ngap, ayam keras macam batu. Iyalah, Jis. Aku nak bercekik pun terbantuk kau tahu tak? Engkau punya masin tu boleh kena darah tinggi dah. Aisyah, man. Marah nampak? Sorry dah. Aku mana tahu. Aku nak letak 1 sudu garam. Sekali 1 tan dah. Sorry, ya. Sudahlah. Baik, kita jalan mana tahu kita jumpa tempat untuk kita mencekik. Ha! Aku tahu mana tempat nak nyekik. Apalah engkau je bikin terperanjat aku? Ikut ajalah. Jangan bawa jalan yang seram dan pelik, ha? Bujang lapuk. Cantiklah tempat yang kau bawa ni, Jis. Bersih pula tu. Cantik kan? Inilah dia kedai yang aku cakap tu. Ayam gepuk Tok Global. Dah lah cantik, bersih. Servis dia pun TikTok. Apa yang kau makan? Ayam dia pun besar-besar. Rangu pula tu. Yang penting dia tak keras dah. Iyalah. Menyam. Jangan marah, Jangan marah, ha? Tunggu apa lagi dah? Marilah kita mencekik. Nanti dulu dah. Apa lagi dah? Sebelum kita nak nyekik, kita mesti kena nyanyi dulu. Lagu apa dah? Lagu Samir Gamal? Bukan lagu Siama Gamat dah. Lagu dia ni macam Pok, pok, pok. Ayam gepuk, sambal Top Global, pedas meletup. Banyak menu, semua tip top. Sekali suap, hai rasa tak boleh stop.